Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah pembimbing, Puan Dayang Mahiran, para panelis yang bijaksana serta para hadirin sekalian. Selamat datang ke Forum Penulisan Akademik, sebuah sesi perkongsian ilmu yang bertujuan memperkukuh kefahaman kita tentang penggunaan aplikasi digital dalam penulisan akademik masa kini. Saya selaku moderator pada pagi ini ingin mengalu-alukan dua orang panel hebat yang akan bersama-sama kita dalam sesi forum ini. Pertama, kita mempersilakan Saudari Puteri Alia Maisarah, seorang pelajar yang aktif dalam bidang muzik digital dan amat mahir menggunakan pelbagai aplikasi interaktif dalam pembelajaran. Seterusnya, Saudari Nur Khairunisa Junaidi, iaitu pelajar yang mempunyai minat mendalam dalam penulisan akademik dan sering berkongsi tip berkesan dalam menghasilkan karya yang jelas dan tersusun. Baiklah, untuk makluman semua, forum kita pada hari ini akan memberi tumpuan kepada dua topik utama. Topik pertama, para panel akan membincangkan 3 aplikasi muzik digital yang semakin popular dalam dunia pendidikan muzik, iaitu Flat.io, Mozilla Music dan Chrome Music Lab. Melalui aplikasi-aplikasi ini, pelajar dapat belajar teori muzik, mencipta melodi sendiri serta memahami asas muzik dengan cara yang lebih interaktif dan menyeronokkan. Manakala, topik kedua kita ialah menyentuh kefahaman tentang penulisan akademik yang baik, merangkumi kejelasan dalam penulisan, penggunaan penanda wacana, struktur penulisan akademik, cara menulis rujukan, serta penggunaan fakta dan perangkaan dalam penulisan yang berkualiti. Semua elemen ini penting bagi memastikan hasil penulisan kita lebih meyakinkan dan menepati piawaian akademik. Baiklah, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan secara ringkas tentang aplikasi digital yang menjadi tulang belakang kepada perbincangan kita hari ini. Secara umumnya, aplikasi digital membawa pelbagai kebaikan seperti memudahkan proses pembelajaran, menjadikan sesi pembacaan dan penulisan lebih interaktif serta membantu pelajar meneroka kreativiti dengan lebih bebas. Namun begitu, kita juga perlu berhati-hati terhadap kebergantungan berlebihan kepada teknologi dan isu plagiat yang boleh menjejaskan integriti akademik. Oleh itu, forum pada hari ini diharap dapat memberi pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana untuk mengimbangi penggunaan aplikasi digital dengan etika penulisan akademik yang betul. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa, marilah kita ikuti perbincangan kita pada hari ini bersama panel kita iaitu Encik Nur Khairunisa Junaidi. Baiklah, silakan Encik. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Saudari Ayuni. Saya akan mulakan dengan aplikasi muzik yang saya telah pilih di dalam penulisan akademik, iaitu Flat.io. Apa itu aplikasi Flat.io? Flat.io ialah aplikasi digital yang berasaskan web yang digunakan untuk mencipta, menulis dan berkongsi lembaran muzik secara dalam talian. Aplikasi ini membolehkan pelajar menulis not muzik secara menggunakan komputer, tablet ataupun telefon pintar. Yang menariknya, Flat.io ini juga membolehkan pengguna mendengar hasil gubahan mereka secara serta-merta. Maksudnya, kalau mereka tersilap irama ataupun nada, mereka boleh mengubah secara serta-merta dan hal ini akan memudahkan urusan mereka. Seterusnya saya akan pergi kepada kelebihan Flat.io ini kepada pelajar muzik. Yang pertama, aplikasi Flat.io ini dapat meningkatkan kemahiran teori dan gubahan muzik secara interaktif. Pelajar boleh membaca not, menyusun melodi dan memahami struktur lagu dengan cara yang menyeronokkan. Flat.io ini menjadikan teori muzik sesuatu yang boleh dilihat, didengar dan bukan hanya sekadar dihafal. Yang kedua, kolaborasi masa nyata antara guru dan pelajar. Aplikasi ini membolehkan guru dan pelajar bekerjasama dalam satu skor muzik.
guru boleh memberikan komen kepada hasil karya pelajar tersebut, manakala pelajar pula boleh mengubah hasil mereka secara serta-merta di dalam aplikasi tersebut. Hal ini dapat memudahkan urusan mereka untuk bekerjasama dalam menghasilkan sesebuah karya muzik. Yang ketiga, integrasi dengan pelbagai sistem pembelajaran digital. Flat.io ini boleh dihubungkan kepada dengan Google Classroom, Microsoft Term dan Moodle. Ini memudahkan guru untuk memberikan tugasan, menilai hasil kerja mereka dan menguruskan aktiviti pembelajaran muzik secara dalam talian dengan lebih teratur. Yang keempat, iaitu akses mudah di mana-mana sahaja. Pelajar boleh menggunakan Flat.io pada bila-bila masa, sama ada di rumah ataupun di sekolah. Tak perlu ada alat muzik yang sebenar kerana cukup dengan peranti dan internet sahaja. Sesuai untuk pelajar yang tidak mempunyai kemudahan studio muzik. Yang kelima, reka bentuk mesra pengguna. Paparan Flat.io ini sangatlah mudah difahami walaupun untuk pelajar baharu. Fungsi drag and drop, ikon jelas dan susun atur model menjadikan aplikasi ini cepat difahami. Seterusnya, kebaikan Flat.io kepada pelajar muzik iaitu dapat menarik dan memberikan motivasi kepada pelajar muzik, kerana pembelajaran ini menjadi lebih menyeronokkan apabila mereka dapat mencipta sendiri karya muzik mereka dengan menggunakan aplikasi Flat.io ini. Dan hal ini dapat menimbulkan rasa yang sangat kuat untuk mencuba mendalami muzik. Yang kedua, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Apabila pelajar menjelajah aplikasi Flat.io ini, mereka menggunakan minda mereka sendiri untuk mencipta sesebuah lagu. Maka mereka boleh mempunyai pengalaman yang mendalam sejak daripada sekolah lagi. Yang ketiga, dapat memantapkan pemahaman teori mereka, iaitu setiap konsep teori muzik seperti skala, nada, irama. Perkara tersebut mereka boleh belajar dengan lebih awal dan akan memudahkan urusan mereka untuk mendalami muzik ni dengan lebih mendalam pada masa yang akan datang. Flat.io ni juga dia boleh berhubung dengan seluruh dunia kerana Flat.io ini merupakan satu aplikasi yang globalisasi, maka pelajar di Malaysia boleh berhubung dengan pelajar di luar negara. Mereka juga boleh berkongsi pendapat mereka sendiri berkaitan dengan karya muzik dan dapat menonjolkan kreativiti dan menghargai budaya muzik global. Di samping itu, terdapat keburukan atau cabaran dalam aplikasi Flat.io ini, di mana aplikasi ini memerlukan internet yang stabil untuk menggunakan. Tanpa sambungan internet yang baik, aplikasi ini sukar untuk digunakan, terutamanya untuk memaknai atau mendengar hasil kerja muzik. Selepas itu, kurang pengalaman dalam alat muzik sebenar. Walaupun teori dipelajari, tetapi pelajar mungkin kurang mahir bermain alat muzik. Hal ini menyukarkan mereka untuk menggunakan aplikasi itu dengan bijak. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Alia. Terima kasih kepada saudari Nur Khairunnisa. Jadi untuk aplikasi yang saya pilih untuk dalam penulisan akademik saya adalah Chrome Music Lab. Jadi izinkan saya untuk tunjukkan Chrome Music Lab. Jadi yang pertama, kita kena masuk dulu dekat Google. Jadi inilah terpampangnya Chrome Music Lab. Kalau kita memasuki Google, okey, ini. Jadi saya akan terangkan dengan lebih mendalam sedikit tentang kebaikan tentang aplikasi ini. Sebenarnya ini adalah bukan aplikasi, tapi dia adalah sebahagian daripada website. Jadi website ini, kebaikan yang pertama adalah ia merupakan yang percuma dan mudah diakses, iaitu melalui Google, iaitu Google Creative Lab. Jadi pelajar ataupun murid-murid tidak perlu untuk melanggan ataupun membayar website ini. Jadi murid-murid boleh memainkan aplikasi ini
terus melalui Google. Jadi untuk selain itu, kebaikannya adalah mesra pengguna dan interaktif. Kerana hal ini kerana dia terpampang dengan berwarna-warni dan mempunyai pelbagai game. Jadi ini ada warna-warni dan ada macam dalam pelbagai bentuk-bentuk corak. Contohnya macam monyet ataupun haiwan-haiwan yang lain dan selebihnya. Jadi untuk yang ketiga, kelebihannya adalah sesuai untuk pembelajaran musik asas. Jadi murid-murid sekolah rendah ni dapat mempelajari irama, melodi dan tempoh dan harmoni yang asas sahaja, sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Yang keempat adalah dapat meningkatkan daya kreativiti murid-murid kerana pelajar sekolah rendah dapat mencipta ataupun menghasilkan karyanya sendiri. Yang kelima adalah kebaikannya adalah boleh digunakan di dalam pelbagai peranti. Di era globalisasi kita pada zaman kini, terdapat pelbagai gadget iaitu telefon pintar, tab, iPad ataupun komputer. Jadi semua gadget ini memiliki Google. Jadi murid-murid mudah untuk mengakses website ini. Jadi izinkan saya untuk menunjukkan beberapa permainan yang ada dalam website ini. Contohnya Shared Piano. Okey. Shared Piano ni dia membenarkan kita untuk bermain piano. Contoh bunyinya seperti ini. Dan okey. Dan dia boleh menggunakan sound effect yang pelbagai. Contohnya drum kit. Selain itu drum machine. Selain itu marimba dan string dan selebihnya. Selain itu saya akan tunjuk lagi satu, iaitu rhythm. Rhythm ni pelajar boleh menghasilkan rhythm mereka sendiri. Contohnya saya tekan okey. Jadi pelajar boleh menghasilkan karya mereka sendiri melalui aplikasi ini. Okey. Di samping itu, walaupun website ini memiliki kebaikannya tersendiri, mesti ada keburukannya juga. Jadi untuk keburukan yang pertama dalam website ini adalah website ini sentiasa memerlukan sambungan internet. Jadi hal ini kerana website ini bukan aplikasi luar talian. Jadi pelajar memerlukan internet dan sambungan internet yang lancar untuk mengakses website ini. Jadi untuk pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk membeli internet ataupun berada di kawasan yang sambungan internetnya perlahan, mereka tidak boleh untuk bermain permainan website ini. Jadi untuk yang kedua adalah fungsinya yang terhad. Maksud saya fungsi yang terhad ini adalah website ini tidak boleh merakam rakaman suara ataupun untuk export format muzik. Jadi cara alternatif yang pelajar boleh buat adalah mereka boleh merekod screen record mereka untuk merekod hasil karya mereka. Untuk yang ketiga adalah kualiti bunyi yang asas. Contohnya piano yang saya tunjuk sebentar tadi. Website ini hanya menyediakan 7 key sahaja. Jadi pelajar hanya boleh bermain hanya dalam 7 key saja, berbandingkan dengan keyboard portable yang sebenar yang memiliki 61 key dan pelbagai voice effect yang beratus-ratus. Jadi hanya terhad sajalah yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar dalam website ini. Itu saja dari saya. Baik, penerangan yang sangat memberikan minat kepada kita bagi menggunakan aplikasi untuk mendalami ilmu muzik. Jadi saya juga berminat untuk menyentuh satu aplikasi yang cukup menarik untuk kita bahaskan pada hari ini, iaitu
aplikasi Mozilla Music yang semakin meningkat naik pada masa kini. Aplikasi ini memberikan kelebihan terutamanya dapat mengajar asas muzik secara sistematik. Ini kerana aplikasi tersebut mampu mengenal pasti not, membaca notasi muzik dan memberikan kita latihan find the C seperti dalam gambar preview. Ini membantu pelajar memahami teori asas dengan cara yang tersusun. Selain itu, aktiviti ini turut interaktif dan meningkatkan memori dan fokus kanak-kanak. Aplikasi ini menggunakan kaedah game-based learning. Contohnya, pelajar perlu mengenal bunyi, padankan not ataupun mendengar ritma. Aktiviti ini jenis teka bunyi dan teka not terbukti melatih daya ingatan serta fokus jangka pendek kanak-kanak. Di samping itu, aplikasi ini turut membantu pelajar belajar piano secara visual. Okey, kerana dalam aplikasi tersebut, ianya menyediakan modul piano yang berlabel dan ini memudahkan pelajar baharu untuk belajar piano tanpa rasa takut atau keliru. Mereka boleh lihat, dengar dan tekan secara serentak. Dalam pada itu, aplikasi ini turut menyediakan perjalanan pembelajaran langkah demi langkah. Teks The First Steps of Music Learning menunjukkan aplikasi ini direka sebagai laluan pembelajaran yang membolehkan pelajar mengetahui apa yang mereka pelajari dahulu sebelum ke tahap seterusnya. Dan ini sememangnya sangat sesuai untuk pelajar sekolah rendah. Meningkatkan kemahiran mendengar pelajar. Banyak aktiviti dalam Mozilla melibatkan pengecaman nada dan juga ritma. Ini dapat melatih telinga mereka yang penting untuk belajar muzik dan juga vokal. Selain itu, ini turut sesuai untuk kanak-kanak kerana reka bentuknya yang warna-warni dan mesra pengguna. Karakter comel, warna terang dan animasi lembut menjadikan pelajar lebih mudah tertarik. Aplikasi ini diberi rating Age 4+ di Google Play Store. Bermakna reka bentuknya betul-betul selamat dan mesra kanak-kanak. Seterusnya, mempunyai kemaskini berkala untuk baiki prestasi. Dalam What's New, aplikasi memperbaiki overall user experience dan bug fix menunjukkan pembangun aktif meningkatkan prestasi aplikasi. Ianya lebih stabil dan lancar untuk digunakan dalam kelas. Dalam pada itu, aplikasi ini boleh digunakan dalam pendidikan formal dan juga kelas muzik. Saiz 345 MB menunjukkan aplikasi ini lengkap dengan audio, grafik dan modul pembelajaran. Guru muzik boleh guna sebagai sokongan pembelajaran atau aktiviti tambahan semasa di dalam kelas. Dalam pada masa yang sama, aplikasi Mozilla Music menggalakkan pembelajaran kendiri di rumah. Pelajar boleh belajar teori muzik sendiri tanpa guru kerana aplikasi memberi panduan visual, contohnya dan latihan automatik. Ini menjimatkan masa guru untuk fokus pada aktiviti yang lebih kompleks. Dan pada masa yang sama, aplikasi ini mempunyai pelbagai bahasa dan ia mempunyai sebanyak 28 bahasa. Daripada maklumat EN plus 28 more, aplikasi ini menyokong banyak bahasa dan ini sangat sesuai untuk sekolah, pelbagai kaum atau pelajar yang lebih selesa belajar dalam bahasa lain. Baiklah, di samping kebaikan yang dipertunjukkan seperti tadi, aplikasi Mozilla Music juga turut mempunyai keburukannya. Antaranya, saiz aplikasi yang agak besar, iaitu sebanyak 345 MB. Ini mungkin mengambil ruang storan yang banyak pada peranti, terutama jika digunakan di sekolah yang kekurangan kapasiti peranti. Selain itu, aplikasi ini memerlukan langganan. Hal ini kerana versi penuh memerlukan bayaran bulanan atau tahunan, jadi tidak semua pelajar mampu untuk menggunakannya secara jangka panjang. Dalam pada masa yang sama, aplikasi ini bergantung kepada internet dan peranti. Pengguna perlu ada letupan internet yang stabil serta peranti yang sesuai yang boleh menjadi kekangan kepada pelajar luar bandar. Pada masa itu, terhad juga kepada asas muzik sahaja. Walaupun menarik, aplikasi ini lebih fokus kepada asas, bukan pembelajaran muzik lanjutan atau teori yang mendalam. Risiko ketagihan skrin
Oleh sebab ia berbentuk permainan interaktif, pelajar mungkin terlalu leka dengan aktiviti dalam aplikasi tanpa kawalan masa. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan kepada sesi yang kedua, iaitu penerangan terhadap penulisan akademik yang telah disediakan. Kita teruskan kepada Encik Khairunisa. Terima kasih kepada saudara Ayuni. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kejelasan yang perlu ada dalam penulisan. Penulisan perlulah ada kejelasan dari segi isi yang tersusun dan fokus. Setiap perenggan menerangkan satu idea utama, contohnya fungsi flat I/O, kelebihan flat I/O dan kesesuaian penggunanya. Seterusnya, hubungan logik antara ayat. Penerangan bergerak secara berperingkat daripada pengenalan, penerangan, kelebihan dan kesimpulan. Yang ketiga, bahasa yang mudah difahami. Hal ini digalakkan kerana bagi memudahkan urusan pembaca dan bagi mengelakkan salah faham apabila pembaca membaca apa yang kita tulis. Yang keempat, kohesi dan koheren. Ayat perlulah disambung dengan baik menggunakan penanda wacana yang sesuai supaya aliran penulisan lancar dan lebih teratur. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis penanda wacana yang digunakan. Dalam teks ini, dua jenis penanda wacana yang utama yang digunakan oleh saya dalam penulisan akademik, iaitu penanda wacana idea dan penanda organisasi. Jenis penanda wacana idea iaitu seterusnya, di samping itu, selain itu. Manakala bagi penanda organisasi, iaitu pertama, secara keseluruhannya, kesimpulannya. Hal ini dapat menunjukkan urutan dan struktur dan penulisan, seperti memulakan isi, menyusun huraian atau menuntut sebuah perbincangan. Yang ketiga, struktur yang perlu ada semasa penulisan akademik. Struktur penulisan ini mengikut format penjelasan esei berperenggan yang baik. Yang pertama, pengenalan isi. Ayat pertama perlulah memperkenalkan topik yang kita ingin sampaikan. Yang kedua, perlulah mempunyai isi utama atau huraian mengenai topik yang kita ingin sampaikan, seperti menghuraikan bagaimana aplikasi itu berfungsi dan kelebihannya. Yang ketiga, contoh dan sokongan. Menyebut tentang kolaborasi masa nyata, integrasi dengan Google Classroom atau perkara yang berkaitan dengannya. Yang keempat, perlulah ada kesimpulan atau penegasan yang menyatakan bahawa topik yang kita bincangkan itu baik untuk semua pengguna ataupun serta mengaitkan manfaatnya kepada pengguna. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan panel kedua, Cik Puteri Alia Masarah. Silakan. Terima kasih kepada Cik Ayuni. Untuk pendapat saya pula, apa yang saya faham tentang cara penulisan akademik yang betul adalah penulisan akademik yang betul dan baik adalah jelas, tersusun dan mudah difahami. Saya pernah dengar daripada saya punya cikgu sekolah menengah saya, dia pernah mengatakan bahawa jika ingin menulis jawapan ataupun menulis sesebuah esei, anggap seseorang yang menanda ataupun yang membaca esei kita tu adalah seorang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita sebagai penulis harus menulis dengan lebih jelas, lebih tersusun dan lebih pendek. Ayat lebih pendek tetapi isinya padat dan tidak panjang. Ini mengelakkan daripada pembaca ataupun penanda keliru atas esei ataupun jawapan yang kita tulis itu. Jadi yang pertama adalah yang saya faham tentang cara penulisan akademik yang betul adalah mempunyai fokus yang jelas. Contohnya, kita ingin menulis sesebuah penulisan yang bertajuk pemakanan yang seimbang. Jadi kita harus menulis cara pemakanan yang seimbang ataupun kesan pemakanan yang seimbang. Kita tidak boleh menulis sesebuah penulisan itu lari daripada topik. Contohnya, kita menulis sesebuah penulisan yang bertajuk pemakanan seimbang, tetapi kita menulis tentang cara menjaga alam sekitar. Sudah lari daripada topik yang kita telah bincangkan dalam penulisan kita. Seterusnya,
penulisan akademik yang baik adalah tersusun dan teratur. Iaitu yang bermaksud struktur penulisan yang betul. Contohnya semua penulisan harus mempunyai pendahuluan, harus mempunyai isi iaitu badan perenggan ataupun dan terakhir adalah kesimpulan. Teratur. Kita punya penulisan akademik tu tersusun strategi. Jadi pembaca pun faham ini pendahuluan, ini adalah isi, ini adalah kesimpulan. Jadi lebih dapat meningkatkan kefahaman pembaca penulisan kita. Okey, selain itu gramatis dan mudah difahami. Jadi macam saya cakap tadi, elakkan ayat panjang dan berbelit. Jadi sebagai seorang yang otak berbelah kiri, jadi saya akan kurang berminat untuk membaca penulisan ataupun bahan bacaan yang terlalu panjang. Saya suka akan bahan bacaan yang pendek-pendek tetapi padat dan penuh dengan isi. Jadi kita sebagai penulis harus bersikap adil untuk berusaha supaya para pembaca memahami apa penulisan yang kita hendak sampaikan. Okey, yang keempat adalah disokong. Ini adalah isi yang paling penting, iaitu disokong dengan fakta ataupun bukti. Jadi kenapa perlu ada fakta dan bukti ini? Fakta dan bukti ini untuk meyakinkan isi kita, yang nyatakan bahawa isi kita itu bukan hanya sekadar rekaan-rekaan saja, tetapi yakin dengan bukti yang disediakan, iaitu bukti-bukti yang disediakan itu boleh diletakkan sebagai rujukan sumber yang kita cari di pelbagai platform. Okey, untuk perenggan ataupun badan penulisan, badan perenggan. Jadi apa yang saya faham, satu isi letak kepada satu perenggan sahaja. Jangan satu perenggan dipelbagaikan isi. Jadi ini dapat mengganggu isi lain. Jadi yang kedua adalah menggunakan penanda wacana. Penanda wacana adalah cara yang paling penting untuk meningkatkan kefahaman lagi pembaca. Contohnya macam huraian, kita buat hal ini kerana, kalau kesan kita buat natijahnya, kalau contoh kita tulis contohnya sebagai meningkatkan kefahaman pembaca. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Puteri Alia Maisarah. Seterusnya saya ingin menyentuh sedikit berkenaan perangkaan. Jadi kelebihan kita membuat perangkaan dalam penulisan akademik kita ialah bagi menyusun idea dengan teratur. Hal ini bagi membantu memastikan penulisan kita mengikut urutan logik dari pengenalan hingga kesimpulan. Selain itu, mengelakkan isi bercampur atau berulang. Setiap isi utama diletakkan di bahagian yang sesuai. Seterusnya, menjimatkan masa penulis. Hal ini bagi menunjukkan penulis tahu arah penulisan dan tidak perlu berfikir semula semasa menulis. Seterusnya, saya ingin menyentuh tentang kaitan bukti atau fakta. Seperti kelebihan aplikasi penulisan muzik yang saya nyatakan tadi, ianya diambil khas daripada sumber yang telah disediakan oleh Muslim Muzik pada tahun 2024, iaitu aplikasi ini direka bagi membantu kanak-kanak belajar teori muzik melalui permainan yang interaktif. Pada masa yang sama, saya ingin menyentuh berkenaan dengan rujukan. Cara kita menulis rujukan dalam penulisan akademik perlulah mengikut format APA 7, seperti contohnya nama Ahmad Arif, Ahmad A beserta dengan tahun iaitu 2017, tajuk sumber iaitu pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi Muslim Muzik dalam pengajaran abad ke-21, dan juga berserta dengan link websitenya. Baiklah, Alhamdulillah, selesai sudah forum penulisan akademik kita pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada kedua-dua panel hebat kita, Saudari Puteri Alia Maisarah dan juga Saudari Nur Khairunisa, atas perkongsian ilmu yang begitu bermanfaat dan membuka minda. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham. Salam. Sedap suara ini. Okey, 29.44 minit.